Ambil cik. Wah, dia naik kot tu. Terima kasih. Cukup mak minta 6 ekor. Tu. Ni hidup lagi. RM1 kan? Beli. Okey. Kita dah settle beli dekat pasar basah. Patah balik yang kering. Nak tengok. Kok ada benda yang boleh top up lagi. Assalamualaikum dah. Hai. Bertemu lagi dalam YouTube channel Rozek TV. Sekarang Rozek dekat Pasar Pagi Selama. Kita nak beli barang sikit. Jom. Hari ni hari cuti. Mesti banyak sikit lah barang daripada biasa. Cuma Rozek datang dah pukul 10. Tak tahu ada lagi ke tak. Aku habis je. Rozek memang suka pergi pasar pagi, pergi JT. Tak tahulah, rasa macam terapi macam tu. Belinya tak banyak pun. Tapi suka tengok dia punya suasana tu. Suasana orang cakap. Ada orang jual lemang. Pakcik ni sepinggan berapa? RM5. Oh, dah masak dah. Ni ya? Ha. Asal keping ni buat RM1 pakcik? Asing ah. Ayo. Oh. RM5 kan? Terima kasih, saya beli ya. Ini kalau nyicah sedap sangat-sangat. Buat apa? Cabai kicap pedas-pedas. Layan. Satu biji RM1. Pokok sendiri ke pakcik? Tak ada ulat tu. Tak ada ulat eh? Tak ada. Oh. Dia tempat dia. Ni. Ambil cik. Wah, dia naik kot tu. Terima kasih. Sedap ni nyicah. Sedap macam dah dengar hari ni. Ya. Terima kasih, saya beli ya. 3 pinggan lagi, 3 pinggan. Nyicah lagi. Tu tengok tu. 3 pinggan Wah, beda. lagi. Ni ada lagi. Banyak kita punya nyicah-nyicah. Sekarang kita masuk pasar basah. Nak beli barang. Comel lah. Ada uncle Cina daripada jauh senyum. Kita beli ayam dulu lah. Nak seekor je hari ni. Ni boleh lah. Ni. Tak nak potong. Terima kasih, saya beli. RM15 ayam tu. Pergi sini. Masih ramai lagi lah orang. Ikan siakap. Oh, ni siakap kecil. Dah lama dah tak makan ikan ni. Ikan air. Siannya dia seseorang kat sini. Macam betul sana ni. Tu. Pucuk paku rawan. Itu buka longkang-longkang kan. Sardin. Sardin pisang. Sardin pisang. Besar juga kan? Kan? Kadang besar okey. Betul. Dia tu sardin pisang. Mesti nak tanya buat kari. Kan ikan apa sedap buat kari. Besarnya. Besar. Udang macam udang biasa tu? Udang laut. Ni sardin. Mak Rozek dia kirim sardin. Jadi kita beli sikit. Pecah lagi. Mak Rozek minta 6 ekor. Oh, okey.
Dia tak kenal, dia nak di situ juga. 3, 4. Cukup mak minta 6 ekor. Saya beli. Mak Lala tu kecil-kecil ke? Oh besar, daripada jauh dapat kecil. Nak saya tengok sekilo banyak mana? Yalah ini. Oh, Ini tempatan tu Indonesia. tempatan mahal sikit. Ni dah mati ya. 25 kan? Saya beli. Okey. Oh berat. Ni Lala. Tadi tak nampak sangat sebab daripada sana kan. Tu. Ni hidup lagi. Okey kan? Sebab tu Rozak beli. Ikat balik. Lepas ni nak beli peria. Mak minta beli peria. Lepas tu dah kot tu je. Ada nak beli tak? Letak. Jom. Peria. Biji je. Tak payah plastik lah. RM1 kan? Beli. Okey. Tak dalam ni je. Okey, jom. Kita dah settle beli dekat pasar basah. Patah balik yang kering. Nak tengok. Kok ada benda yang boleh top up lagi. Rozak nak cari buah. Tapi Rozak tak nampak buah. Buah macam longan ke. Ke dah habis dah. Apam balik. Kelapa. Ada strawberry. Oh lah, tak ada lah buah-buahan. Oh, sana lah, sana. Nak 1 kilo lah. Ni salak Indon. Indon lah. Jadi kedua Tadi lala Indon juga. Sikit, 1 kilo dah lawa biji? Tak apa, dia bubur. Saya Oh, boleh. 3. Tu. buat channel dia Rozak TV. Terima kasih tengok. Ikut lagi follow lagi. Terima kasih. Senang pakai troli ni sebab dia ada roda. Settle dah beli barang. Troli ni dia banyak membantu tau. Jadi tak berat tangan. Lagipun sebab dia 4 roda kan. Bila tolak macam ni pun boleh apa ni? Promote troli. Mak kalau ajak mak mak suka tengok ni pokok-pokok. Okey sahabat, jadi dah habis dah kita beli barang dekat pasar pagi. Alhamdulillah, sampai sini je video Rozak. Kalau sahabat-sahabat suka dengan video, jangan lupa share, like dan subscribe bagi kat sahabat-sahabat lain. YouTube channel Rozak TV. Assalamualaikum. Jumpa lagi video. Bye-bye.